Saya nak tunjuk satu latihan yang menjadi asas kepada suara mantap, iaitu kawalan nafas dari perut. Letakkan tangan atas perut dan tarik nafas perlahan-lahan kiraan 6. Tahan 4 saat dan lepaskan nafas secara perlahan-lahan kiraan 8 saat. Kita mulakan dengan step by step. Step yang pertama, tarik nafas, kembungkan perut. Step yang kedua, dalam satu nafas, pindahkan ke dada. Dan step yang ketiga, kita tahan nafas, jatuhkan bahu dan kembungkan perut semula. Kita mula dengan step pertama dan step kedua, iaitu tarik nafas. Yang step pertama, kembungkan perut. Pindahkan ke dada dalam satu nafas. Tahan nafas. Jatuhkan bahu, kembungkan perut semula. Okey? Okey, sekarang kita tarik nafas mengikut saat dan mengikut 2 step tadi. Sedia? 1, 2, 3. Tahan nafas 4 saat. Hembuskan perlahan 8 saat. Alhamdulillah.